satu rahmat Allah pada kita ni bila Allah bagi kita sedikit gap untuk berfikir, supaya kita tidak buat perkara yang akhirnya kita menyesal. Tuan-tuan, kita pun banyak kan perkara dalam hidup kita menyesal. Kenapalah aku buat macam tu? Kenapalah aku cakap macam tu? Kenapalah aku pergi tulis macam tu? Sebab tu dah tuan-tuan, perkara-perkara ni semua adalah latihan untuk kita take a pause sebelum kita lakukan apa-apa tindakan yang akhirnya kita menyesal ke atasnya. Pada ayat ke-58, Allah minta kita fikir juga ke belakang. Cuba tengok ayat ke seterusnya. Allah sebut, mengapa kamu berdegil, tidakkah kamu memikirkan keadaan air mani yang kamu pancarkan ke dalam rahim? Adakah kamu yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya? Kali ini Allah pun minta kita untuk fikir, kita datang daripada mana? Kita ni dicipta daripada apa? Kita ni datang daripada bahagian mana? Sebab itulah Allah sebut, engkau kan diciptakan daripada air mani, engkau kan diciptakan datangnya daripada rahim. So Allah tanya pada kita, kamu yang ciptakan ataupun kami yang ciptakan? Tuan-tuan, soalan ni sebenarnya semua orang boleh jawab. Siapa cipta? Allah cipta. Mulut kita boleh sebut, ya Allah, ni semua kau cipta. Tapi kenapa Allah tetap tanya dalam ayat ini? Kerana bukan semua orang dia rasa Tuhan cipta semua benda ni. Dia masih ada rasa pemilikan, keakuan, kesombongan dalam hidup dia, dalam dia ini melakukan dan juga dia melayari kehidupan dekat dunia.